Kita nak cerita sikit berkaitan dengan ismul fa'il bagi fa'il thulathi mahmuz dalam dialek Mesir. Dalam video sebelum ni kita dah tengok contoh ismul fa'il untuk akhadha ya'khudhu. Dalam dialek Mesir dia orang cakap wakhid. Tapi bila kita dengar orang Mesir bercakap ataupun bila kita baca, kita jumpa dia orang guna satu lagi fa'il iaitu akala ya'kulu. Ismul fa'ilnya sama. Jadi akala ya'kulu jadi wakil. Sekarang ni kita dah jumpa dua fa'il yang menggunakan ismul fa'il dalam bentuk yang sama. Wakhid dan juga wakil. Padanan dia dalam bahasa Arab Fusha ialah akhid dan juga akil. Tapi soalan dia, adakah berdasarkan dua contoh ini kita boleh keluarkan satu kesimpulan ataupun kaedah umum yang terpakai untuk semua fa'il thulathi mahmuz dalam dialek Mesir? Jawapannya tidak. Kerana dalam dialek Mesir tidak ditemui melainkan dua fa'il ini sahaja yang ismul fa'ilnya bentuk macam tu. Yang pertama ialah akhadha ya'khudhu, yang kedua ialah akala ya'kulu. Contohnya dalam ayat ana lissa wakil min syuwayya. Ana lissa wakil min syuwayya. Saya baru makan sebentar tadi. Adapun untuk fa'il thulathi mahmuz yang lain macam asifa ya'safu, ismul fa'ilnya masih lagi sama macam fusha. Kita dengar orang mesti cakap ana asif, ana asfa. Jadi kesimpulannya bila kita berhadapan dengan apa-apa fenomena bahasa, kita tak boleh nak cepat buat kesimpulan berdasarkan satu ataupun dua contoh yang kita jumpa. Apa yang kita dengar, kita guna yang macam kita dengar saja. Yang lain-lain kita jangan mudah ataupun jangan cepat buat kaedah umum ataupun kesimpulan berdasarkan apa yang kita jumpa. Teroka Ami Amsir dengan lebih mendalam di app Amiflix.